warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisyah Kamal bin Mufazzal Khairus. Dan saya Iman Hadi bin Saiful Hadi. Hari ini kami nak masak satu makanan yang seimbang dan sihat, iaitu chicken bibimbap. Jadi bibim bermasuk campur dan bab bermasuk nasi. Jadi hari ini kami nak masak ayam bersama nasi campur. Jadi antara bahan-bahan ni ialah jom. Iman, mana bahan? Jangan risau. Jadi kat sini kita ada timun, lobak merah, cendawan, toge, telur, nasi. Dan bahan utama kita adalah ayam. Kita akan perah ayam bersama. Kita akan letak minyak. Kita akan letak serbuk ladi hitam. Tiga, kita akan letak serbuk lada putih. Empat, kita akan letak serbuk paprika. Dan terakhir sekali, kita akan letak garam. Segala perasa ini telah digaul dengan sebati. Jadi kami akan perah ayam ini selama 10 minit. Okey, sekarang ni kita akan sediakan sayur-sayuran pula. Masak telur. Selepas 10 minit, ayam yang kami dah perah tadi kami akan gorengkan. Plating time. Ayam dan telur merupakan protein yang bagus untuk pembesaran pelajar. Karbohidrat pula memberikan tenaga untuk pelajar seharian. Sayur-sayuran merupakan vitamin dan pelawas. Makanan kita ni makanan sihat tau. Sebab dia mengandungi makanan yang lengkap. Kawan-kawan, sebagai seorang pelajar, kita mestilah makan makanan yang berkhasiat supaya kita boleh belajar dengan mudah dan menjadi pelajar yang cemerlang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.